saya bawa terus hujah dia bahawa pembahagian Imam Syafi'i yang betul. Pertama adalah kerana Islam datang untuk tadbir dunia dan agama. Kita bukan sekular. Sekular dia pisahkan agama lah, dunia lah. Apa pula ada kena-mengena hukum dengan dunia. Tapi Islam tidak. Yang agama ada hukum, yang dunia pun ada hukum. Nikah kahwin ada hukum dia, padahal itu dunia. Jual beli, sewa menyewa ada hukum. Saya bagi contoh. Kebatilan dakwaan kononnya bid'ah kalau dunia boleh, agama haram. Pertama kita tengok misalnya contoh pembicaraan ulama tentang hukum insurance, conventional insurance dan juga hukum takaful. Di sisi majoriti para ulama, insurans konvensional hukumnya adalah haram. Ya. Sedangkan insurans konvensional ni dan takaful kedua-duanya adalah bid'ah dunia. Apa maksud bid'ah dunia? Maknanya benda tu zaman Nabi tak diamalkan. Zaman Nabi tak ada sahabat Nabi yang ambil insurans. Kau pernah dengar ada riwayat sahabat Nabi sebelum pergi musafir ambil insurans dulu? Tak ada. Pernah dengar riwayat sahabat Nabi jadi ejen takaful? Tak ada. Sebab benda baru. Zaman Nabi tak ada insurans, tak ada takaful. Tapi benda baru tu kan dalam urusan dunia. Dia bukan urusan ibadah ya. Kalau kita tanya, takaful insurans ni dia lebih kepada coverage, protection. Kan teorinya dia kata kita tak boleh eliminate risk. Kita tak boleh buang risiko. But we can manage risk. Kita boleh uruskan risiko. Salah satu cara uruskan risiko adalah ambil protection. Kalau jadi sakit, ada bayaran. Kalau jadi kemalangan, ini bayaran dia. Kalau jadi barang hilang, ada bayaran dia. Jadi, itu urusan dunia. Cuba tengok. Untuk insurans konvensional, majoriti ulama kata haram. Sementara takaful, ulama kata harus, boleh. Padahal dua-dua perkara baru dalam urusan dunia. Kalau ikut teori kawan-kawan kita, maknanya dua-dua boleh. Insurans konvensional pun boleh, takaful pun boleh. Sebab ia adalah perkara baru dalam urusan dunia. Ulama memfatwakan insurans konvensional haram kerana insurans konvensional ni kata para ulama adalah akad muawadat. Kontrak yang ada timbal balas. Aku bagi ni, in return kau kena bagi aku ni. Aku bagi kau premium, in return kalau jadi apa-apa kau bayar aku duit. Jadi akad muawadat yang ada timbal balas macam itu, kalau ada uncertainty, gharar dia panggil, itu membatalkan kontrak. Tak pasti. Saya bagi contoh mudah lah. Uncertainty contohnya, kita ada 3 buah kereta. Kita cakap dengan kawan kita, aku jual pada kau sebuah daripada 3 kereta aku. Tak sah lah. Kereta yang mana satu? Mercedes pun ada. Kancil pun ada. Yang mana satu kau nak jual ni? Kan? Jadi uncertainty menyebabkan batal. Yang kedua ada elemen riba. Sebab mungkin orang tu bagi premium 100-200, berlaku sesuatu dia dapat 200,000. Kau bagi sikit kau dapat lebih. Ada elemen riba. Dan ada sebahagian kata ada elemen maisir, seolah-olah perjudian ikut nasib. Hamba Allah tu dah masuk insurans 10 tahun tak jadi apa-apa, tak dapat apa-apa. Orang ni baru bayar premium 2-3 kali, jadi something dia dapat something. Semacam perjudian. Soalan. Habis takaful sama juga. Takaful kan tak pasti juga. Takaful boleh jadi beri sikit dapat lebih. Takaful juga boleh jadi nasib. Maka para ulama membenarkan kerana takaful adalah akad tabarruk, charitable contract. Bila orang tu bayar sumbangan tu, dia dah kira sedekah kepada satu fund. Yang mana fund tu nanti akan digunakan untuk dibayar kepada siapa yang layak. Macam khairat kematian. Ya, kita dah bagi-bagi khairat, siapa yang layak, bayarlah daripada duit khairat. Makanya boleh. Poin kita yang kaitan dengan bid'ah adalah, kalau betul teori mengatakan bid'ah dunia boleh, sepatutnya dua-dua boleh. Tapi sebenarnya tidak. Ulama tidak pandang pada dunia atau agama. Ulama pandang kepada selari atau bercanggah dengan syarak. Kan sama macam Imam Syafi'i terangkan. Fama wafaqas sunnah, yang mana selari dengan sunnah, fahuwa mahmud, iaitu terpuji. Fama khalafaha, yang mana bercanggah dengan sunnah, fahuwa mazmum. Tak kisah urusan dunia atau urusan agama.